Siapa kata pastrami ni aku buat sendiri? Aku tak pernah kata pun. Yes, tolong pegang Sat, berat lah ni. Proudly to say, pastrami ni memang aku ambil dengan Pitboy BBQ. Sebab banyak yang orang nak compare aku dengan Pitboy BBQ. Even bos Pitboy pun dah pernah expose dah dalam YouTube Destinasi TV. Dia ada supply untuk The Fat Burger. Link daripada pastrami ni, ada juga produk-produk lain yang kita nak berniaga burger, kita ambil dengan mereka. Tak ada masalah pun benda tu. Cuma ada orang yang nak bandingkan pastrami sandwich yang Abang Arizal duk berniaga dekat Bazar Ramadan TTDI, tak silap saya, dengan pastrami roti john by The Fat Burger. Dia memang Malaysia murah lah. Dia buat sandwich dan dia sendiri punya. Yang ni aku ambil dengan dia. So you guys kena faham-faham sendiri lah kat situ. Dan ada juga yang cuba duk sebut kenapa aku pakai first in the world. Boleh tengok di belakang baju aku ni. Dan memang the first in the world. You guys cubalah bagi dekat aku kedai mana yang jual pastrami roti john. Boleh tunjuk aku di ruangan komen. Aku rasa sandwich memang dah ada merata-rata dah. Kat Malaysia sendiri pun dah boleh dapat dah sandwich pastrami merata-rata. Tapi kalau roti john pastrami ni aku tak pernah jumpa lagi kat mana-mana. Tak tahu lah you guys pernah jumpa kat mana-mana. Luar negara tak cerita depa mana ada roti john. Cerita dalam Malaysia ni mana ada roti john pastrami. Faham tak? Roti john brisket, roti john pull lamb, semua you guys boleh dapat mana-mana dah. You guys boleh tengok roti john pastrami kita tengah buat macam mana. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala. Semua ni order yang dah buat pre-order. Hari-hari 100 ke atas. Aku standby kotak ni 2000 kotak je sehari. So better hampa cepat. Kalau hampa lambat, hampa terlepas lah. You guys boleh support juga. Boleh check out akaun TikTok dan juga akaun IG Pitboy BBQ. One of the best smokehouse dekat KL tu.